Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang mana nak tahu cara order produk di sistem bangsawan EPM. Jadi ini contoh saya buat untuk senang faham. Okey, jadi boleh tekan link yang diberi. Okey. Lepas tu kita katalah contoh kita nak order satu produk macam produk lelaki ni. Okey, dekat sini macam kita ada EPM spray gel, JS King, Connect gel dan banyak lagi lah. Okey. Jadi sebagai contoh kita order EPM spray gel ni satu unit. Okey. Lepas tu tekan yang merah ni. Tekan merah ni, pergi ke shopping cart. Lepas shopping cart ni kita masuklah apa-apa detail, abu, address, okey. Apa? Contohlah ya. Semua ni kena isi. Kalau tak ada apa-apa isi, tulis satu titik pun boleh. Okey. Kita pilihlah wilayah persekutuan, postcode. Pilihlah 52300. Negara Malaysia, nombor telefon. Okey. Ini contoh ya. Email. Okey. Kita dah pilih produk. Jadi kita satu produk je. Lepas tu kita tekanlah check out. Okay, yes, confirm. Okay. Tekan check out. Dekat sini kita boleh nampak kita punya detail. Lepas tu barang yang nak diorder. Okay. Barang yang nak diorder. Okay. Dengan mampus. Okay. Lepas tu silap. Tak apalah. Ini contoh ya, contoh nak order 2 ke apa ke. Bila dah confirm, kita tekan yang hijau ni. Dekat sini kita boleh nampaklah apa yang nak kena bayar. Okey. Lepas tu kita pilih online banking, kita nak bayar pakai bank apa, kita pilihlah bank mana. Contohlah kita nak bayar pakai Afin Bank, kita pilih Afin Bank, tekan agree term, baru kita tekan yang purple ni untuk buat payment. Kalau selagi tak tekan yang purple ni, yang proceed to bank ni, bila tak tekan ni, maknanya pembayaran tak dibuat, order tak jalan. Okey, itu saja contoh untuk buat order daripada sistem bangsawan EPM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.